dah ramai sangat mak ayah yang nak anak dia masuk perubatan. Walaupun tak layak, tapi ada kemampuan pula. Pasal dah ekonomi kita makin baik. Yang sampai hantar pergi ke Russia dan sebagainya kan. Dan di situ bermulanya adanya lambakan ni. Orang pun pelik sebenarnya, tak kenapa Malaysia hantar ramai sangat pergi buat perubatan. Kalau negara you kecil je, tak ada medical school ke kat sekolah dekat ni? Ada, kita ada very good medical school. Cukup sebenarnya sekiranya. Tapi tak apalah masa tu. Dan bila disebabkan tu juga, budak-budak pandai ni memang nak buat perubatan. Hari pertama dia orang masuk perubatan tu, baru dia orang tahu bahawa perubatan ni dia bukannya susah. Dah lah 5 tahun kan. Orang lain 3 tahun dah boleh kerja. Tapi kita 5 tahun dah lah tu. 5 tahun tu, 3 tahun tu klinikal. Memang kalau orang katanya practical internship dia tu mungkin 1 semester je. Kami 3 tahun. Kan? Lepas tu dan yang ni belajar itu susah, kerja nanti lagi susah. Dia dan zaman anak-anak kita nak yang senang ni, saya pun tak tahu apa definisi senang tu. Senang tu agaknya tak payah buat apa-apa, lepas tu datang golek-golek gitu agaknya kan. Jadi saya dapati mereka memang belajar boleh, dapat degree okey, dapat perubatan, nak kerja tu nanti. Baru dia terkejut. Rupanya kita sebenarnya bila pandai saja memang kita boleh pass lah exam kita. Tapi yang pandai tu tidak menjamin kita punya resilient tadi tu. Kita akan hari kedua kita jadi doktor, dah kita sakit kita tiba-tiba berhenti bernafas kat situ. Lepas tu kita kena menghadap lah untuk kita punya sesi audit. Kenapa you tak buat begini, kenapa tak tu. So setiap doktor dia akan ingat patient pertama yang mati tu. Saya buat first kali posting saya pediatrik. Jadi budak yang mati tu anak budak kecil. Jadi dia punya kesan tu kan. Jadi kita mungkin pandai boleh dapat semua A, tapi pandai tak nak kawal emosi tu kan.